So aku nak unboxing Inside Scoop Local Legend ni. Makan. So tak ada semua flavor dapat. Ada 6 je. Sepatutnya ada 9. Sepatutnya dia ada 9. Okay. Yang tak ambil yang kacang ni, potato chips ni, buh. So mari kita try ube latte. Adakah sama dengan air dia? Sebiji kan? Sebiji. Lepas tu dia ada nata di popo tu. Sedap. Next. Dua kata secret recipe adalah flavor yang paling laris. Ni tu punya ni. Ya, apa yang dia punya ni? Chocolate indulgence. Okay. Next, try Farm Fresh. Farm Fresh right. Collab dengan Inside Scoop. Gila. Flavor dia apa pistachio yogurt bukan? Rasa masam yogurt dia. Lepas tu pistachio crunch dia ada. Cuma dia pistachio punya rasa tu dia potong sikit. Dia tak rasa sangat. Dia lebih rasa yogurt je. Next. Ni 6 per 10. 5 per 10. Ube tadi 10 per 10. Secret recipe pun 10 per 10. Sekarang kita rasa twiggies. Twiggies. So di twiggies dia akan rasa macam roti dia. Ui, macam roti lah. Tapi version ice cream. Dan ni pun 10 per 10. Next, Beryl. Tiramisu almond chocolate. Tengah-tengah dia tu chocolate berry. Mari kita rasa chocolate berry je. Okay, ambil coklat tengah dia. Oh, padu. Banyak kacang dia. Dia ada dark coklat dia. Aku rasa dark coklat dia macam mana kau makan dia coklat kacang tu. Tu dah rasa tu. 11 per 10. Tiramisu dia pun, tiramisu tak kuat, lebih kuat pada almond dia. Next, kaya butter toast daripada Oriental Coffee. Siap ada roti bakar terus saya rasa kaya pandan. Boleh lah, tak kuat pada rasa kaya dia. Ini aku boleh bagi 7 per 10 lah. Sebab tak kaya dia tak. Sikit lagi nak menjadi. So that's all for the 6 flavors. So itu saja. Korang boleh pergi Inside Scoop yang terdekat dapatkan ni. Korang boleh ambil satu.